Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya berada di restoran Opazuzu, Cawangan Meru. Okay, hari ni saya datang sini nak tengok lah ada apa-apa tak perubahan yang saya perlu lakukan ataupun penambahbaikan, improvement untuk kedai ni. Okay, so setelah saya meneliti semua benda, kami telah membuat keputusan start daripada 1 November kami akan buat perubahan harga. Bukan kenaikan harga, tapi penurunan harga. Mesti tak percaya kan? Mesti ramai orang cakap, kita sekarang barang semua orang rasa nak naik harga je kan? Tapi, untuk Cawangan Meru Ipoh ni, kita nak turunkan harga. Sebab apa? Sebab kita nak bagi warga-warga orang-orang utara, orang-orang Perak dapat rasa harga yang orang cakap berpatutan untuk kawasan, apa orang cakap, kawasan Perak ni lah, Ipoh Perak ni lah. Sebab ada orang cakap, harga kat Ipoh kenapa mahal sangat. So kita dah buat kira-kira and kita dah nak selaraskan harga balik and kita nak turunkan harga. Mesti tak percaya kan? Okay, so macam korang tengok, okay, air mineral ni RM2.5, air tin ni RM3.5, kami akan turunkan harga. Tak percaya? So siapa-siapa yang makan dekat Ipoh, harga akan berbeza dengan harga dekat KL lah. So sebab KL korang tahu sewa sana macam mana. So dekat Ipoh, harga dia dengan harga dekat KL adalah berbeza sikit. Sebab apa? Sebab dekat KL sewa dia agak tinggi. So barang kat sana pun tak sama, mahal sikit. Kat sini kita jual murah sikit. Kita nak bagi orang-orang taman, area-area Ipoh ni kan, tak terasa beban lah kalau nak makan makanan kami. Tak adalah rasa makanan kami ni mahal ke apa kan. Okay, start 1 November kita akan turunkan harga di Meru Permai Ipoh. Alright, itu saya. So siapa-siapa yang ada area-area utara tu, bolehlah kalau nak singgah yang Cawangan Ipoh. Jangan pergi KL. KL jauh sangat. Okay, so singgahlah Cawangan Ipoh. Support lah Cawangan Ipoh ni sebab masih lagi bisnes saya. Alright, cuma saya banyak ke arah KL sebab KL baru buka kan. So itulah, apa-apa pun, thank you so much yang support saya dari dulu sampai sekarang. Alright, itu saya. Assalamualaikum. Bye.